mengatakan Abang Manang mana? Abang Manang ada di sini guys. When there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Okay guys, so bertemu kembali lagi di episod kali ini untuk mengacau kawan-kawan. Punca daripada kau. Tahu? Tahu tak? Tahu? Lambat sikit je. Tak ada sikit, lambat betul. So kita, kau kena ingat, kau kena, Part ni takkan ada. kau kena ingat. Part ni tak ada, aku bijak. Alright Fit, bertemu kembali bersama Apit Pendek. Fit, Apit apa? Tengok sini, tengok sini, tengok sini. Apit Pendek, nampak? So, hari ni ada lagi Abang Manang sebenarnya. Orang tanya Nang, mana Manang TMB? Ada. Pusing sikit. Ada. Masih lagi kat sini. Pusing sikit. Baju. Nampak. Masih menggunakan baju yang sama. Baju ni sebenarnya ada banyak, orang tahu. So, orang tanya, mana Manang, mana Manang, nampak? Dia acah-acah rajin. Bila kita on je video, automatik. Lagi sikit. Automatik je dah. Automatik. Perut. Dah lah. Alright guys, so motor ni dah siap Nang Dah. So ni restore geli-geli. Lepas tu Manang ada setting-setting sikit. Dalam video yang lepas tu, yang macam mana bunyi rem tu? Ha? Bunyi rem macam mana? Oh. Alright, so ni pun dah cun-cun lah. Kau tak payahlah buat busy. Tak, cari corong. Dia acah-acah. Kamu sibuk. Nampak? Dia acah-acah. Yeah, boy. Alright geng, so motor ni pun dah settle lah. Masalah-masalah yang bermasalah. Bermasalah. So, macam yang kita pernah cerita kan, barang dah bawa, jangan pakai barang. LC. Itu bukan motor ni. Oh. Tu motor lain. Barang lokal. Bukan barang rocker. Barang ada nama. Ada nama. Tapi, janganlah 124. Tak. Sekarang ni kalau dia nak buat motor ni untuk sekadar hidup, okey. Kau nak pakai lokal tak ada masalah. Nak buat performance. Macam tu. Ya. So kita bersama Apit Pendek. So Apit, motor ni cun Okay. Itu je skrip yang kau mampu cakap. Dah. Hidup okey Dah okey ya, tu tak. So sekarang ni yang lain semua dah cun-cun dah. Problem dekat meter pula. Meter dia reput Pit. Reput. Restore. Sama macam kau Pit. Lain dah? Okey. So meter tu ada masalah sikit disebabkan wiring dia tu ada problem. Iaitu reput lah. Dia reput memang orang cakap teruk lah. Sebab kalau ikutkan motor Dabaa ni last production 2013. So sekarang pun dah 2026. Berapa tahun jap? Dalam belas-belas tahun lah. Sekarang ni ini adalah meter dia. Masalah meter dia ni dah reput tau tak? So meter dia dah reput. Kenapa kau gelak? Okay, meter dah reput cap. So meter ni kalau kita tengok soket dia dekat sini, dia agak problem. Sini. Aku salah fokus lah geng. So dia punya ni dah memang geput lah. Kalau kita tengok sini, pecah-pecah. Sekejap aku letak sini. Nampak ni? Ni dah teruk. Tukarlah mentol banyak kali pun dia tetap teruk guys. Nampak betapa kotornya tangan Sam. Nampak tak? Itu namanya buat kerja. Nampak ni? Pecah-pecah. Meter elok. So, wiring ni kita akan tukarkan dia dengan original juga. Jangan risau. Plug and play sahaja. Okay? So, motor biru tadi tu tinggal meter saja. Nanti kita akan masukkan yang ni bersama wiring baru. Dalam masa yang sama pula, dia acah-acah busy. Kau kalau budak-budak Sam kelawar lah kan? Kau pakai minyak hitam apa? Kemon. Okey. Okey, mantap. 2 botol. 1 gembat. Alright. So, tadi dapat tahu Nang motor tu dia bila kita on, wiring dia tak berapa elok sangat. So, reput. Salah. Dan macam mana? Wiring reput. So, memang tak boleh buat apa lah. Memang kita tukar baru. Kalau kita repair Nang, macam tak baloi. Macam kita repair tempat Nanai lah. Nanai? Ha. Kenapa Nanai? Nanai. Mana boleh repair? Kau pandai kau main binatang sekarang
Kau jangan petik-petik binatang, Nang. Tahu tak sebab apa, Nang? Binatang betul. Tahu tak sebab apa jangan petik binatang? Binatang. Dia petik awak punya kaum. Sebab kawan-kawan kita ramai binatang. Okey lah, Nang. Macam ni lah, Nang. Saya nak buat RZ saya. Okey. Tapi saya macam malas nak buat RZ saya. Macam mana tu? Itulah. Sebab kan dia ada problem dekat oil seal engine. Belah kanan. Belah kiri okey. Tak ada masalah. So, belah kanan. Cerita dia, kalau nak keluarkan RZ palat ni, dia bermacam-macam masalah. First masalah nak keluarkan motor ni ada helmet 2 biji. Dia memang susah nak sempit-sempit. Dia memang Apit, awak jangan gelak. Saya cerita kalau nak keluarkan motor ni susah. So yang kedua ada air. Air dah hilang. Nang. Air dah hilang. Automatik. Kita nak keluarkan motor. Ya. Lepas tu apa tiba-tiba rajin pula ni? Kau ni apa? Kau ni kenapa? Dah gila ke? Memang. Bukan dah. Aku memang gila. Okey. Lepas tu masalah yang ketiga, kita tak boleh nak keluarkan sebab ada enjin kat depan ni, geng. So bila ada enjin ni, dia macam nak tarik motor macam, Nang. Nang. Tiba-tiba bagus ni asal ni. Itulah. Sekarang ni motor dah boleh keluar lah. So kita akan buat konten tentang RZ palat ni, geng. So kejap lagi kita akan kejap lagi lah cerita. Kalau semua benda nak cerita tak jalan kerja pula, ya tak? Nang? Ya tak? Baik kita buat dulu, wak. Betul. Apa yang betul? Buat dulu, nanti kita cerita. Lepas tu santai di Posisi. luncur sikit. Geng. Tak pernah buka kedai malam? Si malam. Okey, boleh. Tak, selalunya dah balik. Cari sale ke? Cari sale ke tu? Kau tak tahu, pendek. Apa dia tinggi? Nampak tak? Dalam video ni dia nampak macam Boleh tengok. Nak balik? Tak, dia macam ni. Baru je. Oh gitu. Macam ni pendek. Dia macam ni. Dia gitu. Lagi. Cukup. Lagi. Cukup. Okay guys, so sekarang ni tengok ni. Ni. So, motor dah lama tak keluar disebabkan RZ member tu lagi tak bagi pinjam motor. So motor saya ada tapi Member macam palat. member macam palat. Betul cakap dia. Betul. Okay guys, so motor pun dah keluar tapi aku tak boleh nak buat kerja lagi. Tak boleh nak buat kerja lagi. Boleh. Benda boleh. Tapi tak ada ruang. Sabarlah. Tak apa. So kita kena siapkan motor ni kejap. Apit pasang bajak apa semua. Lepas tu kejap lagi kita akan keluarkan motor ni. Parking motor ni. Tak payah tolong. Tak apa. Orang tua ni ada. Kau jangan membinatangkan orang tua ni. Betul tak? Apit kan? Nak wow, you nak menyala. Okay. So motor ni siap lagi. Kita akan kemas dulu. Baru kita buka motor RZ. So alhamdulillah juga hari ni ada 2 biji baru yang mendarat dekat sini untuk proses sporim, lepas tu proses servis. So motor ni datang untuk buat PMP sporim. Dia cakap dengan saya dia nak masuk rim 125Z. Selepas tu motor ni pula dulu pernah buat dengan kita. So dia nak cantikkan lagi di bahagian enjin dan servis lah untuk motor ni. So 2 biji ni baru masuk. Jom kita santai di posisi dulu. Cakap kau banyak orang roman. Oi, Mana dia tahu? ni rekod ni. Mana dia tahu? Sensor sikit. Dah lah. Susah lah borak orang tua ni kan. Kan orang tua? Okay guys, so sekarang ni kita nak buka dah. Di bahagian kelas RZ saya ni, RZ palat ni. So kita tak tahu macam mana condition dalam dia guys. So selama ni Pit, kalau kau nak tahu, motor ni dia pakai minyak motul.
Tak ada minyak lain yang jejak dalam enjin ni, kau tahu. So sekarang ni kita tengok hasil dia macam mana. Aku tak nak buka ni. Daripada restore sampailah sekarang memang tak pernah buka langsung. So sekarang ni kita buka dulu, kita tengok macam mana di bahagian dalam dia, guys. Buka bajak dulu. Buka kickstarter. Turunkan stopper kick. Hose ni pun nak kena tukar sebab dah keras. So ni kena rajin-rajin servis lah. Siapa geng-geng RZ yang pakai hose transparent macam ni, kan, yang pakai macam ni, memang kena rajin servis. Sebab bila dia dah keras, dia akan tegang. Padahal lagi tu buat kendo-kendo ni. So ni lah risiko dia. Bukan tak nak pakai yang warna hitam macam standard tu. Okey, tak ada masalah. Tapi tak berapa nampak dia punya angin. So yang ni kita nampak angin. So buka dulu lah. Let's go. Santai di posisi, Pit. Muah satu kali. Tangan. Macam mana? Tak ada bunyi. Tadi dah bunyi. Macam mana? Bunyi pergi dulu. Bunyi pergi dulu. Baru tangan sampai. Mantap dong kau, Pit. Kau memang mantap. Apa nam? Kau memang mantap. I can't escape this feeling. I can't escape. I can't escape. This feeling. Apit. Borak motor orang bukan main. Kickstarter pun. Ori motor tu. Aku pakai lokal, Pit. Kau jangan menghina RZ aku, Pit. Untuk Kickstarter ni, Ini tahan aku part lain. Tengok motor luar. 24. Penuh lain. Tapi yang ni, Sam dah custom. Nampak? Sam dah potong sikit supaya apa tau? Kejap. Sebab, nampak tau? Kan cantik tu. Hebat tak, Sam? Yes. Okey. Alah, ni boleh potong. Bukan yes. YGS. YGS. So, cepat, Pit. Viewer dah tak sabar ni, Pit. Aku nak buat tapi tak ada orang rekod. Kau pandai rekod? Stand tu kan dia. Tak syok. Alah, Kalau ada hati stand, pula. kalau ada stand, dia tak boleh gerak-gerak macam ni. Kalau tak, aku yang buka. Bila Pit lambat. Ni cameraman dia. Alamak. Engkau, asal kau wujud? Asal kau wujud? Jap. Engkau ni apa? Kau tinggal sini ke? Binatang! Nampak? Bila orang dah ni, dia bagi yes panah nak buka. Tadi kata nak buka. Aku buka. Baik ni. Biar aku buka lah. Motor sendiri semua orang buka. Kalau kau nak tahu lah. Geng, kalau semua orang nak tahu, viewer semua nak tahu. Kebanyakan lah pomen-pomen kalau korang jumpa, motor customer dia akan rajin. Tapi kalau motor sendiri, sadai. Tapi sekarang ni aku dipaksa untuk buka motor aku sendiri. Tapi dia tak power. Sebab sepatutnya untuk casing RZ ni, kita kena buka pump tuti ni dulu. Bukannya kat sini dulu. Dia tu selak. Tak ada selak-selak, kena buka dulu. Kita nak cuci sekali dengan pump tuti. Nanti kau bayangkan bila kita tengah punca daripada pump tuti. Tapi Sam tak nanti kena tangkap. Sam tak macam tu. Saya yang jenis ride-ride, pergi balik hari, boleh lah. Dia makan. Makan. Bukan nak ride sangat pun. Orang putih kata apa? Touch machine. Nampak? Kalau kita buka, kau tengok. 4 tahun lepas, pump tuti ni beli baru tau. Lepas tu bukan ada kejadian Kejadian tu kalau kau nak tahu yang cerita lama tu, itu semua salah Manang. Dah beli pump tuti dah. Masa tu harga dia 400.5 lah aku. Baru. Ni. Kabel tuti ni dia tak pasang. Cover ni dia tutup.
Kau bayangkan, selamatlah saya pakai masa tu cuci motor lah, ada cam sikit kan. Daripada bengkel sampai USJ. Dekat Subang Jaya tu, kat situ je. Punca daripada pam tuti. Maknanya pam tuti tu tak jalan tuti lah. So macam ni lah. Macam ni lah. Macam ni. Dalam keadaan macam ni, dia silap tepi ni, dia tutup macam ni. Jarang-jarang Sam punya motor jam. Tapi jam sabotage. Manang punya perangai. Nak dimarahkan dah tua. Tapi tak apalah. Saya selit video. Selitkan aja. Kalau salah Manang, semua kau selitkan. Memang aku sakit hati. Tapi nak cerita dengan orang, takut dah lebih kan. Kau tolong editkan. Kau bagi cun-cun sikit. Biar dia kena sikit. Bagi orang tahu sikit perangai Manang tu macam mana. Apa hal aku yang kena? Kau ingat tak? Yang dulu-dulu tu. Yang mana? Yang kabel tak pasang tu. Alah, jangan diulang. Kalau nak tahu, dulu Manang ni, dia orang panggil dia macam playboy lah. Kau tahu Bik? Kau tak tahu kan? Manang dulu dia macam playboy. Rambut dia macam tu, dia naik atas. Lepas kejadian tu, pernah tak? Dulu-dulu punya geng kan, dia orang akan panggil apa tau? Dua benda je, cikui ataupun punggi. Tahu? Itu bahasa orang lama lah. Kan? Manang kena dua-dua. Kiri kanan tangan ni masa tu memang etis. Sakit hati punya pasal sebabkan benda ni, satu punggi, satu cikui. Alhamdulillah, sampai sekarang rambut tak tahu tumbuh. Tak apalah. Buka dulu belah casing. Kita nak tengok macam mana hasil dalam dia dengan pakai minyak modul. So, let's go. Santai dia bos. Santai. Cerita dia, jarang tau saya pakai seribu bunga kat sini. Macam mana boleh ada seribu bunga? Siapa minyak putus kan? Manang. Bawa balik kampung? Api. Tak ada kerja. Pinjam bawa balik. Tengok. Oh tukarlah skru. Oi, aku pakai skru ori ni. Ni, ini kalau viewer tengok pakai seribu bunga sini, malu. Mana aku nak letak muka aku? Kena pula yang main RZ tu. Oh. Bukan motor Sam ke? Asal skru dekat sini? Tak pandai. Awak tak pandai. Awak tak pandai. Dia bawa balik macam tu lah motor. Jangan hilang Cakap lah. Dah buka kan? Susah lah macam tu. Kau ni macam budak lah. Salah. Dekat sini kat sini. kamera. Okay, so sekarang ni nampak bersih tak enjin dia? Ada sana. Sana. Oh, salah. Tak menengok. Aku tahulah motor aku lagi bersih daripada motor kau. Kau kena ingat, aku tak pergi RZ member sebab siapkan motor kau tau. So ni, condition dalaman enjin Sam. So masih dalam keadaan okey. Cun-cun. So sekarang ni yang menjadikan masalah dia punya oil seal ni. Bila oil seal ni dia dah keras, lepas tu pressure daripada piston ni dia akan tendang dekat kawasan sini dan dia akan keluar dekat sini. Dekat orang panggil apa dia? Bypass kan? Bleeder hose. Nampak ni. Kena pula dengan exhaust. Sebab kau lah ni bawa motor aku balik kampung. Laju aku. Mesti kau bawa laju kan? Aku tak pernah bawa RZ ni sampai exhaust panas kau tahu. Bodoh. Lain dah. Memanglah exhaust. Memanglah exhaust. Aku cerita sampai exhaust panas. Aku kalau jalan 5 minit aku berhenti. Kau tak pandai. Kau tak pandai jadi orang. So dia ada keluar minyak dekat sini dan adalah kalau nak tahu kan, kau nak tahu tak biji? Video tu ada kat TikTok. Nanti kau cari lah. Yang plop mana ada tepi jalan. Kau agak-agak lah. Kau dah tepi jalan. Aku membesar dalam ekon tu. Okay, depan kita ni ada RZ. Tak kisahlah RZ ke 125 ke Double R ke, yang ada bleeder macam ni. So sekarang ni macam mana kita nak tahu oil seal crank dia ada bocor ataupun dah rosak. Korang kena startkan motor dulu. Lepas tu hose ni kau letakkan dalam air. So nanti korang rem, korang tengok ada bubble sekali dengan minyak tak keluar. So dalam motor ni, dekat motor ni ada bubble dan minyak sekali keluar. Okey geng, so bila korang gantung macam tu, dia ada keluar minyak, dia ada keluar angin dekat sini.
dan bubble-bubble macam ni lah. Kalau kita parking, selalunya kalau mana geng-geng yang tak pakai hose ni dia akan berlemuh dekat kawasan sini dengan minyak hitam, ataupun mana yang pakai hose ke bawah akan tumpah macam ni minyak hitam. So benda tu sebenarnya oil seal belah kanan korang tu ada rosak ataupun sudah keras lah. So macam motor di depan kita ni last overhaul rasanya 4 tahun lepas dan enjin tak pernah buka. Sekarang ni mungkin dia punya belah oil seal crank belah kanan dia ada keras sikit. Pressure daripada piston dia bocor kepada minyak hitam dan minyak hitam dia akan tendang naik ke atas dan dia akan keluar dekat hose ni lah. So apa solusinya? Korang dah boleh overhaul dan tukar oil seal baru untuk enjin motor ni. Dapat sesuatu, jangan lupa like, follow, komen dan share. Mantap. Jumpa di next. Masalah apa pula lepas ni? Let's go. Terima tak terima? Terima. So bila ada pressure, ada kebocoran dekat bahagian crank ni, dia akan keluar angin. Punca daripada dia kerah. Macam mana nak tahu dia kerah, Bit? Tahu macam mana? Kena buka lah. Cerita dia aku nak buka, aku nak cakap macam mana? Okey, Bit, macam ni, Bit. Bit, kau pusing itu, kau tengok motor tu kan? Sini, pergi. Sini kau kena duduk dekat depan. Lepas tu Apit datang sini. Sini, pula sini pula. Lawa sikit gambar kat sini. Okey, Bit. Sini jap. Tepi biji. Lepas tu duduk sini jap. Tak, dia memang macam tu. Lepas tu ambil bagi sediakan sebenar. Okey, Bit. Abid. Bit. Orang putih cakap apa? Santai dia posisi. Ya, teruskan job. Abid, kau buat apa? Nampak? Lang. Mana tadi? Mana? Tak nampak. Alah. Sakit ke? Cakaplah sakit ke? Ada luka. Alah, motor racing. Alah. Memang dia selalu makan tangan, Bit. Kalau aku motor aku. Aku, Bit, kalau nak cerita pasal luka-luka tangan, Bit, kan, jangan cakap tangan je, Bit. Ini lain ini, Bit. Takkan aku nak tunjuk depan orang. Tatu lagi jap. Ada. Nampak ni. Nak tengok komen dia kesian tak? Nang. Tapi mana tadi? Kau tengok ni. Ni. Tengok. Kagak. Ni. Mana yang baru tadi? Yang ni tadi lah. Yang buka sekali ni. Ni. Darah. Ni darah. Kiri kanan Kiri kanan. Ada lagi bukti. Mana? Jap. Zoom sikit tengok. Nampak? Nampak. Ni. Darah orang Pahang. Padat dia Itulah dia. Kasihan tak tengok dia. Tapi dia pakai motor ni. Setting. Ayo fikir. Dah. Jadi apa ni? Macam nak buka? Semua aku bagi. Muncul Aku bagi dia ambil. ambil ni pelayar muncul Manang. Mana? Manang simpan. Tengok Apit dah terlepas kerja dah lah. Apit cedera parah. Tolong, aku cedera parah. Cakap Apit. Confirm dia mengadu dengan bini dia sekejap lagi kau tengok. Ayo fikir. Dekat key tu je, Bit. Aduh, Manang bagi tu cara pula. Alamak, dia dapat dah cara. Habis lah. Buka bengkel sebelah. Okey, Bit. Tapi jujur, Bit. Macam mana kau tengok condition enjin dia, Bit? Lawa tu. Lawa? Apa yang lawa? Bersih lah gampang. Oi, ni kalau bini kau tengok ni, kau lagi lawa enjin daripada bini kau. Itulah. Bukan lah? Tak. Habis kau cakap apa tadi? Enjin ni bersih. So macam tak kena lah dengan tahun yang dikatakan tu. Betul? Motor ni. Tak, motor memang tahun baru. Maksudnya, daripada overhaul yang pertama sampai sekarang. Patut tak dia macam tu kau rasa? Tak patut kan? Tapi, realiti dia macam ni, Pit.
Ambil abuk sikit bawah tu, Pit. Kalau ada. Sikit je. Memang sikit tu je ada. Smart kan? So, jagalah enjin anda. Mantul. Santai di posisi. No. Dah. Besarnya Manang. Macam mana nak buka tu, Pit? Biasa kalau tak ada orang tengok boleh. Okey lah, jom. Nang, lepak luar, Nang. Kalau lepak dalam, dia tak ada jadi kerja. Dia memang macam tu. Kau tahu perangai dia biji dah nampak perangai api yang sebenar. Kena sorang-sorang. Ya, dia kalau seorang-seorang dia jadi. Kalau ramai-ramai dia tak jadi. Sebab kalau seorang-seorang, dia seorang kan rasa yang dia tu macam tak hebat. Kalau ramai-ramai ni, nampak? Nampak tak? Baik. Nampak? Jatuh, oi. Dia cabut. Aduh. Jatuh. So, saya dah buka. Macam mana kau nak buka bengkel sebelah? Dah tahu cara? Dah tahu cara. Aduh, menyesal pula tunjuk depan dia tadi lah. So, sekarang ni kita dah congkel dia bawa keluar. Sekarang ni, Pit. Kat sini. Osil ni. Tukar baru. Lepas tu, ni lah. Benda ni pun kalau boleh saya kena tukar baru lah. Sebab alang-alang. Sebab benda ni pun punca masalah juga yang dia makan oil seal ni bahagian dalam. Dia makan bahagian dalam, berpunca kadang daripada benda ni. So, nakkan pakai lagi lama, so kita repair nanti kat sini. Tukar ni baru, tukar oil seal baru. Yang lain ni cuci-cuci, siap. So, itu je masalah dia. Minggu depan boleh balik kampung. Boleh balik kampung. Muka orang tua siot. Salah